Pada pagi ini insya-Allah saya akan berkongsi berkenaan dengan solat musafir. Solat musafir iaitu solat qasar dan jamak. Jadi untuk mengerjakan solat qasar dan jamak ini, dia sebenarnya berasingan. Qasar ada syarat dia, jamak pun ada syarat dia. Tapi antara kedua-dua ni ada syarat yang sama. Maknanya untuk membolehkan qasar dan untuk membolehkan jamak ada syarat yang sama. Jadi kita tengok apa dia syarat dia yang sama. Selepas tu baru kita tengok syarat secara terperinci, syarat sah qasar dan syarat sah jamak. Jamak pula dia ada dua, jamak takdim dan jamak takhir. Jadi pertama sekali kita tengok dulu syarat sah bagi jamak dan qasar. Maknanya kedua-dua jamak dan qasar ini apa syarat-syarat dia? Okey. Yang pertama, pasti ataupun yakin perjalanan yang hendak ditujui itu jaraknya sekurang-kurangnya 81 km atau lebih. 81 km ni kita ambil fatwa yang terkini lah. Tak silap saya negeri Perak. Negeri Perak, tak silap Johor pun sama. Yang saya ingat negeri Perak terkini dia 81. Kalau sebelum ni kita dengar 85, 90 kan. Dia sebenarnya memang ada perbezaan. Dia macam kenapa ada perbezaan ni? Sebabnya dua marhalah ni maksudnya adalah dua kali perjalanan unta tu berhenti. Biasanya unta ni dia dah jalan satu hari, dia akan berhenti, rehat, kemudian sambung balik satu hari lagi. Maknanya 2 hari lah. Kalau perjalanan unta ni nak pergi satu tempat tu 2 hari, termasuk berhenti, 2 kali berhenti, berapa dia punya jarak. Jadi para ulama dia buat kiraan lah kan. Kalau sekarang pun nak kira, nak ukur, boleh lah kita cuba bawa unta sampai satu hari dia rehat, esok sambung balik, kita kira berapa sampai berapa kilometer kan. Mungkin yang terkini dia kira itu 81 km lah. Tapi dulu berbeza. Mungkin yang seorang ni dia kira unta dia tu unta tua ke kan? Jadi dia punya jalan tak jauh, jalan slow je kan. Tu yang dapat 85 kan. Mungkin ada ulama lain pula dia buat kajian, dia guna unta yang sehat, ataupun tak bawa barang banyak ke, ataupun perjalanannya lancar, tak kena naik bukit tu bukit, tu jadi dapat lebih 100 km misalnya kan. Jadi memang ada banyak perbezaan lah. Jadi yang baiknya kita ambil yang paling terjauh lah, katakan 85 ke. Tapi disebabkan dah keluar fatwa oleh negeri Perak 81 km, maka bolehlah kita guna. Jadi syaratnya kita kena yakin dan kita pasti lah tempat yang kita pergi itu lebih daripada 81 km. Kalau kita tak pasti, kita was-was, kita syak, rasa-rasa cukup ke tidak 81 ni kan, maka tak boleh. Jadi kita tak yakin, tak pasti, kalau kita buat juga solat jamak dan qasar tak sah. Kena yakin, kena pasti, tak boleh syak. Itu yang pertama, syarat pertama. Syarat yang kedua adalah perjalanan tu memang sudah ditetapkan, dia punya tujuan ni ataupun destinasi dah telah ditentukan lah. Sebenarnya kita sepatutnya kita kena tahu destinasi tu baru kita kira jarak kan. Terbalik patutnya nombor 1 ni kan. Tak apalah. Maknanya kita dah tentukan. Kita contoh kita nak pergi KL
ataupun nak pergi Ipoh, dah tentu dah. Maka kita gerak aja, kita keluar dari qaryah kita dah boleh jamak kasar. Yang tak tentu ni, contohnya kita ni mungkin baru lepas putus cinta ke, so kita masuk kereta, kita start enjin, kita jalan sambil menangis ke, sambil terkenangkan girlfriend, kita bawa kereta, tahu-tahu dah sampai Ipoh, oh dah sampai Ipoh kan. Dia tak ada tujuan ni, dia saja frust kan, bawa kereta sampai ke Ipoh. Oh jauh ni daripada Melaka ke Ipoh, dah lebih 2 malam ni. Boleh tak dia solat jamak kasar? Tak boleh. Sebab dia tak ada tujuan. Tempat dia nak pergi dia tak tahu kan. Kalau dia sampai Ipoh tadi, dia kata, oh aku dah sampai Ipoh, aku nak balik Melaka lah, macam tu boleh lah. Dia dah ada tujuan. Maknanya on the way dia nak balik ke Melaka tu boleh lah, dah lebih 2 malam. Tapi sepanjang dia perjalanan tadi, yang tak, selagi dia tak tahu tempat dia nak pergi, selagi tu dia tak boleh kira berapa malam kan. Macam tadi dia fikir nak patah balik Melaka, okey lah, boleh kira 2 malam, lebih lah 2 malam. Katakan tadi sampai Ipoh, dia kata, oh aku ingat aku nak pergi Alostar lah, contoh kan. Tapi dia kena kira, dia tak boleh kira daripada Melaka sampai Alostar. Dia kena kira daripada Ipoh ni. Pasal baru Ipoh tadi baru dia ada tujuan, baru dia dah tetapkan destinasi dia. Jadi kira lah, kalau Ipoh ke Alostar tu lebih 2 malam, maknanya boleh lah dia solat jamak kasar kan. Tapi dia kena keluar daripada qaryah Ipoh tu, baru dia jamak kasar. Tak boleh dia berhenti situ, dia nak jamak kasar kat situ, tak boleh. Dia kena keluar daripada qaryah dia ataupun mukim dia, mukim Ipoh kan. Okey, itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga adalah perjalanan itu bukanlah tujuan maksiat. Contohnya dia daripada Melaka nak pergi KL, nak jumpa girlfriend kan? Maka tujuan itu dah maksiat kan? Maka sepanjang perjalanan itu tak boleh lah dia jamak kasar. Ataupun dia nak pergi Ipoh, nak rompak bank, apa alasan lah, apa-apa saja alasan, asalkan alasan tujuan itu tujuan maksiat, maka diharamkan dia untuk jamak kasar. Dia nak pergi walaupun contohnya dia pegawai bank, dia pegawai bank, tapi dia nak ada urusan di Kuala Lumpur, tapi urusan tu melibatkan riba. Dia pegawai bank, walaupun bank sekarang ada bank Islam, tapi dia masih ada lagi sistem yang konvensional yang riba. Tapi dia nak pergi KL tu, dia nak uruskan pinjaman yang konvensional, yang ada riba. Maka perjalanan tu dikira perjalanan maksiat, maka tak ada rukhsah jamak dan kasar. Tapi macam mana kalau tadi contoh dia nak pergi Kuala Lumpur, asalnya memang dia dah kata, okey aku nak pergi KL ni, aku nak rompak bank. So maknanya dia punya tujuan tu memang dah maksiat, makanya dia tak ada rukhsah lah. Tapi sampai dekat contoh sampai dekat nilai, contoh sampai ke nilai, dia rasa aku nak bertaubat lah. Dia bertaubat, memang dia kata okeylah, aku tak jadilah pergi KL ni rompak bank, aku nak jumpa, nak ziarah anak-anak aku dah keluar ni, aku nak KL ni, aku nak pergi ziarah mak saudara aku dekat KL tu. Dia dah taubat lah, dah tukar niat dia, tak ada lagi niat nak merompak bank kan. Jadi bolehkah selepas tu dia jamak kasar? Kena kira balik kan. Tadi dia kat nilai dia tukar niat, dia dah taubat, dia kena kira daripada nilai tu nak pergi KL tu, kalau lebih 2 malam, lebih 81 km, maka bolehlah dalam perjalanan tu dia jamak kasar.
Tapi kalau dia sebenarnya dia nak pergi KL tu tujuan yang baik lah. Memang dia nak pergi KL tu nak ziarah saudara mara dia, contoh. Tapi dalam perjalanan tu dia buat maksiat, dia singgah kedai nombor ekor ke, ataupun dia pergi dekat singgah dekat Seremban, dia main yang masuk duit tu, yang nak ambil teddy bear kan, tu judi tu. Masuk duit, tak ada cangkuk tu kan, ada cangkuk mainan tu, tak dapat, masuk lagi duit, itu judi. Judi kan. Walaupun sepanjang perjalanan tu dia buat maksiat, tapi disebabkan tujuan dia nak pergi KL tadi bukan tujuan maksiat, masih lagi dia dapat rosa untuk solat jamaah dan qasar. Dia berdosa tu dosa lah, dosa tetap dosa, tapi rosa jamaah qasar tu tetap dia dapat. Satu lagi, kalau biasa orang tanya lah, kalau nak tengok bola macam ni, pergi stadium Shah Alam, dalam dah roboh kan, stadium Bukit Jalil. Stadium nak pergi stadium Bukit Jalil nak tengok Malaysia lawan Laos, tak lama lagi kan. Boleh tak jamak qasar? Dia boleh tengok bola, boleh tak? Dosa tak? Jadi dia kena tengok niat dia. Kalau dia pergi tengok bola tu dengan girlfriend, tak boleh kan? Bukan mahram. Tengok bini tak apa, bawa bini tak apa. Tapi kena tengok juga. Kalau contohnya biasa orang perempuan lah kot, perempuan dia ada pemain yang dia minat tapi dia datang situ bukan nak tengok bola, nak tengok lutut pemain yang dia minat tu, tak boleh juga. Lutut ke paha ke, nak tengok aurat lelaki, tak boleh juga. Sebab tujuan dia maksiat. Dia kena tengok niat dia, nak tengok bola ke nak tengok kepala lutut. Kalau nak tengok bola boleh lah. Kemudian contoh tadi dia pergi KL nak ziarah saudara mara, ataupun nak pergi jalan-jalanan, nak pergi zoo negara, nak tengok bandar ke kan. Sampai dekat Alur Gajah dia tukar plan, tak jadilah. Zoo nak pergi juga, tapi lepas aku pergi zoo tu, aku nak pergi singgah Rompak Bank. Macam ni. Asalnya masa dia keluar dari Melaka tu memang dia tak terfikir pun nak pergi Rompak Bank. Sampai je tengah perjalanan sampai Alur Gajah ke, sampai Seremban ke, dia tukar niat dia nak buat maksiat lah, nak Rompak Bank ke, buat maksiat lain lah, apa-apa pun, nak pergi berzina ke, jumpa girlfriend ke, dia tukar niat. Jadi selepas je dia tukar niat tu, terus tak boleh jamak qasar dah perjalanan tu. Tapi andai kata tadi Alur Gajah dia tukar niat nak buat maksiat, sampai kat Seremban dia taubat dah, okeylah tak jadilah, aku taubat dah, aku betul nak fikir ni memang nak pergi zoo je, tak nak buat maksiat lain. Okey, adakah kena kira balik dia punya jarak tu daripada Seremban ke KL? Adakah kena kira semula? Tak perlu. Sebab tadi niat asal daripada Melaka tu memang niat dah baik, bukan niat maksiat. Jadi boleh. Kalau contoh daripada Seremban tu nak ke KL tu tak sampai 2 mahalah pun boleh lah. Pasal dia boleh kira daripada Melaka, dia bukan kira daripada Seremban. Tadi yang kena kira daripada Seremban tu, kalau dia tak ada dia tukar niat kan. Dia tukar niat.
ataupun dia tak ada tujuan tak ada tujuan sampai Seremban baru ada tujuan. Dari Seremban tu baru kira. Dan satu lagi yang mungkin orang terlampau pandang adalah hari Jumaat. Hari Jumaat, kalau kita musafir, kita nak musafir hari Jumaat, kalau kita keluar selepas subuh, kalau kita keluar selepas subuh, hari Jumaat tu wajib kita sembahyang Jumaat. Jamak boleh, qasar pun boleh, tapi wajib sembahyang Jumaat. Maknanya masuk je Zuhur, kita wajib sembahyang Jumaat. Sembahyang Jumaat memang 2 rakaat lah. Lepas je sembahyang Jumaat selesai, terus sambung jamak asar. Maknanya, tapi kena niat lah. Kena niat semasa solat Jumaat tu, kena niat nak jamak takdim kan. Ini nanti kita jelaskan. Maknanya jamak takdim ni dari syarat dia kena betul-betul kena ada muadat. Tak boleh putus muadat. Tapi tu nanti kita terangkan. Cuma nak ceritakan kat sini, kalau contohnya dia nak naik pergi umrah lah. Dia nak pergi umrah, flight dia pukul 12. Jadi apa? Maknanya confirm lah dia tak akan sembahyang Jumaat. Betul tak? Tapi dia keluar selepas subuh. Takkan nak pergi awal kan? Lepas subuh dia keluar. Bila lepas subuh dia keluar, kan wajib dia solat Jumaat. Tapi flight dia pukul 12. Bermakna dekat situ sebenarnya dia dah berdosa. Berdosa dia keluar selepas subuh, sebab dia takkan dapat solat Jumaat tu. Sebab bila kita keluar selepas subuh musafir, wajib solat Jumaat. Sepatutnya apa? Sepatutnya dia kena keluar sebelum subuh. Disebabkan dia keluar selepas subuh, maka perjalanan tu sebenarnya sudah dikira perjalanan maksiat. Kerana perjalanan untuk tidak menunaikan solat Jumaat, walaupun nak pergi umrah. Tak kisah dia nak pergi mana, melancong ke Jepun ke Korea ke. Tapi disebabkan dia keluar selepas waktu subuh baru keluar, maka perjalanan itu maksiat. Maka sepanjang perjalanan tak boleh jamak qasar. Tu. Jadi maknanya kalau dah tahu flight tu pukul 12, keluar awal sikit sebelum subuh, ataupun hari Khamis tu, malam Jumaat tu, ataupun petang ke siang boleh. Pergilah tidur satu malam dekat area KLIA tu, rumah saudara ke, ataupun sewa hotel pun boleh. Jadi esok tak ada dah jauh sangat nak gerak kan ke KLIA ke. Itulah cara dia. Itu kita nak bagi tahu syarat syarat yang ketiga ni. Tujuan dia mestilah bukan maksiat. Kalau tujuan dia maksiat, maka tidak dibenarkan dia mendapat rukhsah jamak dan qasar. Itu beberapa contoh lah. Okey, syarat yang keempat, tidak berniat untuk menetap di sesuatu tempat itu selama 4 hari atau lebih. Okey, dia sebenarnya untuk kita faham masalah jamak qasar ni, kita kena faham apa itu mastautin, apa itu bermukim. Kalau seseorang itu bukan mastautin, bukan mukim, bukan bermukim, bermakna dia adalah musafir. Dia 3 ni je. Okey.
Jadi kalau seseorang itu dia dah berniat nak duduk satu tempat tu 4 hari atau lebih, bermakna sampai saja di tempat tu dia tak boleh jamak dan qasar. Contoh contoh hari ni hari Isnin. Hari Isnin dia nak pergi ke KL. Tujuan yang baik lah. Sampai je KL, ataupun sebelum dia sampai lagi, dia memang dah plan nak duduk KL tu daripada Isnin sampai Jumaat. Check in hari Isnin, check out hari Jumaat. Sampai KL hari Isnin tu, check in, tak kira lah petang ke malam ke, hari itu dia kira hari perjalanan, kita tak kira. Dia nak check out hari Jumaat, sampai Isnin tu dia dah check out, dia dah confirm nak check out hari Jumaat. Hari Jumaat pun tak kira, tu kira hari perjalanan balik. Jadi tinggal hari Isnin dah tolak, hari Jumaat dah tolak, tinggal Selasa dan Khamis, 3 hari. Bermakna tak lebih 4 hari. Maknanya bukan 4 hari dan lebih. Dia tak boleh 4 hari dan lebih. 4 hari atau lebih ni adalah tidak termasuk perjalanan pergi dan perjalanan balik. So tadi dia sampai ke hari Isnin, nak balik Melaka hari Jumaat. So Selasa dan Khamis 3 hari. Bermakna boleh dia nak jamak qasar sepanjang 3 hari tu. Maknanya 5 hari lah. 5 hari dia boleh jamak dan qasar. Itu kaedah pengiraan yang paling mudah, tapi bukan yang paling tepat. Tapi boleh lah, ada pandangan yang membolehkan. Dia yang lebih tepat lagi, dia kena tengok dia sampai siang ke sampai malam. Okey, contohnya dia daripada Melaka mungkin petang, sampai KL malam. Sampai KL malam, saya kata sampai pukul 9 ataupun 8 malam lah, lepas maghrib lah. Dah sampai lepas maghrib. Sampai je lepas maghrib, dia kena niat nak balik lepas maghrib hari Jumaat, paling lambat lah. Kalau dia nak balik siang Jumaat tu, okey lah, pun lagi baik lah. Tapi selewat-lewatnya dia kena berniat, sampai je dari KL malam tu, dia kena berniat nak keluar daripada KL, nak balik Melaka malam Jumaat, malam Sabtu lah. Selewat-lewatnya sebelum subuh dia kena keluar, dia kena berniat nak keluar daripada KL tu sebelum subuh Sabtu. Jadi berapa hari tu? Jadi sebenarnya nak mudah kira dia sama ada 5 hari 4 malam ataupun 5 malam 4 hari. Kalau kes ni tadi, dia sampai malam, maknanya 5 malam 4 hari lah dia punya tempoh maksimum dia. Okey, saya bagi satu contoh. Katakan dia gerak siang, hari Isnin tu dia gerak pagi ke, dia check in pukul 3 petang ke KL. Okey, tapi sampai je dekat KL pukul 3 petang tu, dia berniat kata, aku nak gerak balik Melaka ni lepas maghrib hari Jumaat, maknanya malam Sabtu baru nak gerak balik. Kat situ sepatutnya dia kena niat nak balik siang hari Jumaat, bukan malam hari Jumaat. Disebabkan dia berniat nak balik malam hari Jumaat tu, maka sampai je di KL tu dia tak boleh jamak qasar, sebab dia dah kira lebih daripada 5 hari 4 malam. Itu kalau dia sampai siang. Kalau dia sampai malam, macam tadi 5 malam 4 hari. Itu lebih tepat pengiraan dia. Kena tengok sampai siang ke sampai malam. Pernah saya jumpa satu orang, dia dah memang dia dah booking hotel lah. Dia nak duduk satu tempat tu seminggu 7 hari.
Contoh hari Isnin sampai Isnin check in, Ahad baru check out. Jadi saya nampak dia hari Isnin, Selasa, Rabu tu dia solat jamak kasar. Khamis dan seterusnya dia sembahyang dia tak buat jamak kasar lah, bersembahyang tamam. Kata, ada juga orang ada fahaman macam ni. Maknanya dia fikir selagi tak lebih 3 hari boleh jamak kasar, walaupun duduk situ seminggu. Ini salah, tak betul lah. Sepatutnya bila dia dah tahu dia duduk situ seminggu, sampai aja dia tak boleh. Perjalanan tu, dalam perjalanan boleh jamak kasar, perjalanan balik pun boleh jamak kasar. Sampai je destinasi tu, tempat tu, seminggu tadi tak boleh dah jamak kasar. Sebab dah lebih 3 hari lah. Maknanya dia dah 4 hari ke atas dah tak boleh. Ada orang saya jumpa, baru lagi saya jumpa orang macam ni. Okay. Alhamdulillah lah, saya sempat bagi tahu dia. Kalau tidak sampai kesudah dia buat macam tu. Maksudnya memang kerja dia memang kerja dia travel. Itu kena betulkan. Jadi bila dia dah menetap di satu tempat tu 4 hari dan ke atas, maka status dia adalah bermukim. Dia bukan lagi musafir. Bila status dia dah bermukim, maka dia tak boleh jamak kasar. Sama lah macam orang contoh kita ni ada kampung, ada kampung. Contoh kita duduk kat taman ni sementara je sebab kerja kat sini. Tapi nanti kita niat, dalam kita niat kata nanti aku dah habis kerja, aku baliklah kampung. Aku tak nak duduk sini dah, aku duduk sini sementara je. Maknanya dia kan duduk sini lebih 4 hari dan lebih, jadi tak boleh dah jamak kasar kat sini. Ni kita kena faham. Ada orang dia balik kampung, dia boleh jamak kasar, ada orang tak boleh. Macam ni. Sebab contoh kampung dia dekat Perak, dekat Ipoh lah katakan. Contoh Ipoh, kampung dia dekat Ipoh, tapi dia beli rumah kat Melaka. Kat Melaka dia berniat nak duduk di Melaka ni sampai mati. Dia tak ada rasa nak pindah lah. Dia kata memang aku nak duduk sini lah, aku dah beli rumah kat sini, aku duduk sini je lah sampai mati. Orang macam ni kalau dia balik kampung dekat Ipoh, boleh dia jamak kasar kalau dia duduk kampung dia tu tak lebih daripada 3 hari lah. Macam tadi lah, kita kira macam tu. Tapi ada orang contohnya macam tadi lah, dia tak duduk kat Melaka ni sebab kerja je. Nanti dia dah pencen, dia nak balik, dia nak balik kampung dia. Orang macam ni kalau dia balik kampung, sampai aja dekat kampung dia, tak kira dah dia duduk 1 hari ke 2 hari ke, memang tak boleh. Sebab kampung itu dia kira masa tautin dia. Macam tadi, orang tadi dia duduk Melaka, dia tak nak pindah lah kat Melaka, bermakna masa tautin dia Melaka, maka dia tak boleh jamak kasar kat Melaka ni. Tapi bila dia balik kampung, itu bukan masa tautin dia, jadi dia boleh jamak kasar selagi dia duduk kat kampung dia tu tak lebih 3 hari. Jadi kita kena tahu masa tautin ni maknanya seseorang itu dia dah tetapkan tempat tu adalah tempat tinggal dia sampai mati, ataupun dia tak ada berniat pun nak pindah. Macam ni pula kalau orang ada dua rumah perjalanan tak ada masalah. Sebab tu yang kita nak cerita tadi, bila dalam perjalanan tu dia status dia musafir lah. Sampai je satu tempat tu kita tengok, sampai tempat tu dia masnautin ke mukim. Kalau dia
Mustatir tak boleh, sama-sama tak boleh. Mukim pun sama-sama tak boleh. Mukim tu maksudnya duduk lebih daripada 3 hari. Itu maksud dia mukim. Mustatir maksudnya tempat yang dia tempat tinggal dia yang dia akan tinggal sampai mati. Itu namanya mustatir. Jadi kalau sembahyang Jumaat tu nak cukupkan 40 orang tu, dia kena ambil mustatir, dia tak boleh kira mukim. Macam orang yang dia contoh kat taman ni buat solat Jumaat, memang 40 orang tu memang dia nak mati kat sini. Dia bukan 40 orang tu ada yang kata dia beberapa encik nak balik kampung, tak boleh, itu tak boleh kira. Dia tak cukup 40 tak boleh dah solat Jumaat. 40 tu mustatir. Itu kita tahu mustatir. Contoh macam anak kita belajar universiti kan, dia balik kampung, contoh dia belajar dekat Kelantan, universiti kat Kelantan, dia duduk kat Kelantan tu, itu mukim dia. Dia duduk situ mesti ada lebih 3 hari. Sepanjang dia duduk kat Kelantan tu tak boleh dia jamak asal. Bila dia balik kampung, itu lemas lantai dia balik Melaka katakan, rumah dia, mak bapak dia kat Melaka. Tak boleh dia jamak kasar sebab masuk je ni memang tempat dia masa maknanya dia tak ada plan lagi. Maknanya dia memang tak ada lagi beli rumah ke, takkan nak belajar ada apa, student dah beli rumah kan. Biasanya orang yang nak tahu master ni dia dah beli rumah. So nak cerita tadi, kalau dia ada banyak rumah macam ni kan, okey, ada banyak cawangan, kan, Melaka ada bukan setakat rumah, orang rumah dia ada 2, tu kan. Dia ada 2 orang rumah, satu dekat Melaka, satu kat Selangor contoh. Jadi dua-dua tu lah dia punya maslahat kan. Ke dia boleh tentukan dia nak mati dekat Melaka ke Selangor, dia tak tahu. Tapi itu memang dua-dua tu dia punya rumah. Dia beli rumah kat Melaka satu, kat Selangor satu, sebab dia ada 2 rumah. Dia dua tempat tu lah dia punya maslahat. Tapi kalau dia ada beli rumah, memang dia suka beli rumah, banyak rumah dia, setiap negeri ada kan. Tapi yang dia nak niat nak mati dekat Melaka, rumah yang lain negeri lain tu dia sesaja beli aset je, dia sewa hutang orang. Jadi maknanya maslahat dia cuma kat Melaka. Negeri-negeri lain tu dia ada rumah, dia duduk kat rumah dia tu selagi tak lebih 3 hari boleh dia jamak kasar, sebab itu bukan maslahat dia. Walaupun rumah dia tu dia kena faham. Jadi nak cerita kat sini, itulah, kalau dia duduk lebih je 3 hari, itu namanya mukim. Okey, itu syarat yang keempat. Saya tak sempat je, banyak lagi. Okey, nanti kita sambung. Kita habiskan syarat yang ni, yang umum tu ya. Kemudian yang kelima, syarat kelima jamak qasar adalah telah perjalanan itu telah melepasi sempadan qaryah Mastautin dulu tadi. Itu penting Mastautin. Mastautin kita kat Melaka. Jadi kita nak pergi KL, bila kita boleh start jamak qasar? Lepas je kita punya sempadan mukim lah. Yang paling dia banyak pandangan sebenarnya. Qaryah ni banyak pandangan. Ada dalam, kalau kita buka kitab-kitab pun ada yang kata qaryah ni kampung, ada yang kata kota, ada yang kata daerah, negeri pun ada. Tapi kita ambil yang paling mudah, yang ataupun yang banyak dipersetujui lah oleh ulama adalah mukim. Kita mukim ni, kita sini mukim Tanjung Minyak lah kan. Ataupun ada pendapat kata masjid yang ada solat Jumaat, kalau kita kat situ tak boleh lagi, kena masjid lain, keluar daripada lain. Ada juga pandangan kata ini zaman dulu lah, zaman dulu azan tak ada mic tak ada speaker. Selagi boleh dengar suara azan tu yang tak ada tanpa mic tu, selagi itu tak boleh jamak qasar.
ada juga pandangan tak boleh, saya tak ingat. Dia ada kilometer. Jadi kita ambil mudah mukim lah, mukim. Ataupun lebih besar sikit kita ambil daerah. So kalau dari Melaka ni kita nak pergi KL lebih 2 malam kan. Jadi sampai Alor Gajah dah boleh dah jamak qasar. Tak payah tunggu sampai KL ataupun tak boleh tunggu Sungai Seman. Sampai je apa Alor Gajah dah boleh. Ataupun tentu kita nak balik, kita daripada KL ni kita kira-kira balik Melaka sempat tu. Tapi kita rasa malam nak sembahyang asar. Kita sampai Alor Gajah kita buat jamak qasar boleh lagi. Nanti waktu asar nak solat asar tak? Dia kalau nak dia dah tak jadi hukum wajib kan. Dia nak sembahyang asar juga ada syarat. Sebenarnya tak wajib lah. Dia dah sembahyang jamak waktu Zuhur tadi dekat Alor Gajah sampai Rampai Jaya ni pukul 4 katakan, belum asar lagi. Nanti asar wajib tak dia sembahyang asar? Tak wajib lah. Kalau dia sembahyang, dah sembahyang, tapi dia nak sembahyang juga, ada syarat dia. Syarat dia adalah dia mesti berjemaah daripada takbiratul ihram sampai salam lah. Dia tak boleh masuk lah. Tak boleh masuk separuh. Betul boleh. Haram. Kecuali dia ada sembahyang, dia ada tinggal sembahyang asar dulu masa muda. Tu dia, maknanya dia sembahyang tu dia kira, walaupun dia tak niat qada, dia kira sebagai qada lah. Jadi tak apa. Sembahyang sendiri boleh, sembahyang jemaah pun boleh lah. Okey. Itu syarat-syarat jamak dan qasar. Nanti kita akan pergi lebih terperinci pada masa yang akan datang. Apa dia syarat sah untuk qasar, dia ada syarat yang khas. Dan juga jamak takdim dia ada syarat dia, jamak takhir pun dia ada syarat dia. InsyaAllah pada masa yang akan datang. Ada soalan tak? Okey. Kalau tak ada soalan, kita akhiri dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shalli ala muslimin khususnya ikhwana mujahidin fi Palestin wa fi kulli makan wa fi kulli zaman. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.